apa yang dilaksanakan oleh para sahabat itu merupakan ajaran yang baik dan itu merupakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang kita bincangkan pada semalam iaitu apabila golongan-golongan Syiah ini mereka menolak sahabat Rasulullah dan mereka mengatakan bahawa sahabat Rasulullah ni adalah kafir. Tu. Baik. Lalu Nabi kata wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Dan berjaga-jaga tinggalkan perkara-perkara yang baru. Al muhdatsatil umur maksudnya adalah perkara baru yang bid'ah. Apa yang dimaksudkan oleh bid'ah? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahawa al-bid'ah terbahagi kepada dua keadaan. Al-bid'atu naw'an. Terdapat dua jenis. Pertamanya adalah bid'ah dalalah, yang keduanya adalah bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah maksudnya adalah satu ajaran yang baru, satu benda yang baru yang mana tak termasuk daripada ajaran agama. Maka dia adalah bid'ah dalalah. Nabi tak pernah buat, para sahabat tak pernah buat, para tabi'in tak pernah buat, dan apa yang kita buat pada hari ini terkeluar daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya adalah bid'ah. Bid'ah yang baik, bid'atul hasanah, adalah satu ajaran yang mana Nabi tak pernah buat. Tapi ajaran ini apabila kita buat sama macam apa yang Nabi pernah sebut, apa yang pernah Nabi ajarkan kepada para sahabat. Nabi tak pernah buat tapi Nabi pernah ajarkan benda tu. Maksudnya benda yang baru kita buat tapi tak terkeluar daripada ajaran agama, maka namanya adalah bid'atul hasanah. Sebagai contoh, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila salat tarawih dilakukan secara berjemaah sebanyak 20 rakaat. Zaman Nabi buat 8 rakaat, berbaki buat di rumah. Zaman Sayyidina Abu Bakar buat 8 rakaat di masjid, berbaki buat di rumah. Zaman Sayyidina Umar, dia mengumpulkan kesemua makmum jemaah yang ada solat dengan satu imam dan juga melaksanakan solat tarawih sebanyak 20 rakaat, semua buat dekat masjid secara berjemaah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan bahawa ni'matul bid'ati hadhihi, inilah merupakan sebaik-baik bid'ah. Ni'matul bid'ati hadhihi, maksudnya apa? Inilah ajaran, inilah satu perkara yang baru yang mana baik untuk kita lakukan. Nampak? Baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang mana dia buat satu perkara Nabi tak buat tapi dia buat. Bahkan bila dia buat tak terkeluar daripada agama, Nabi tanya siapa yang buat? Maka dia angkat tangan kata saya yang buat. Ketika mana dalam solat berjemaah, habis-habis yang berjemaah, Nabi pusing ke belakang, Nabi tanya, ada tak di kalangan orang jemaah tadi ni yang mana ketika mana bacaan dalam sembahyang ni dia tambah zikir? Seorang sahabat angkat tangan, wahai Rasulullah, saya ada buat. Kamu baca apa? Saya baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, tu yang biasa. Rabbana lakal hamd. Saya tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan kathiran, pujian yang banyak yang diberkati padanya. Baik. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kamu bahawa ketika mana aku sembahyang tadi ini, aku nampak 70,000 malaikat berlumba-lumba datang untuk menulis amalan orang yang mana menyebutkan zikir tadi. Boleh nampak? 70,000 malaikat datang berlumba-lumba untuk nak menulis amalan orang yang mana mengucapkan zikir, tambah zikir dalam sembahyangnya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maka tahniah kamu. Lebih kurang itulah hadis. Maka ini juga di antara perkara yang para sahabat buat, Nabi tak ajak tapi tak terkeluar daripada agama, yang diakui oleh Nabi bahawa ia adalah perkara yang benar. Dalam hadis yang kelima, hadis Mata-Arba'in yang kelima, ada cerita berkenaan dengan perkara yang di dalam agama dan perkara yang di luar daripada agama. Man ahdasa fi amrina hadza
ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru yang bukan daripada agama, maka hukumnya adalah tertolak. Waktu kami di Mesir ni dengan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani, muhaddis, ketika mana dia syarahkan hadis ni, hadis yang saya baca tadi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ketika mana dia syarahkan hadis tu, dia kata apa? Ni antara dalil yang mana menunjukkan bahawa amalan-amalan yang kita laksanakan, walaupun Nabi tidak buat, tapi kita yang buat pada hari ini tak terkeluar daripada agama, hukumnya adalah harus. Hujah yang digunakan pakai oleh sebahagian pihak, contohnya Wahabi, dia kata baca Yasin malam Jumaat tak boleh, dia kata tahlil tak boleh. Nampak? Baru ni masuk TV, ada seorang ustaz ni, dia kata kita baca Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada si mati tak sampai pahala. Gitu. Tak sampai pahala. Bahkan dia mempertikaikan pandangannya kata sampai. Dia kata, Nabi tak buat pun. Cuba tengok dalam YouTube. Kalau siapa yang tak sempat tengok lah, tengok dalam YouTube. Nabi tak buat pun. Nabi tak baca pun Al-Fatihah untuk orang yang mana mati. Nabi tak sedekahkan Al-Quran untuk dia pun. Nampak? Tapi tiba-tiba kita buat. Tak tahu kita ambil tak mana, dia kata. Tak tahu kita ambil tak mana amalan ni. Padahal kita duk buat tu, tok nenek moyang kita duk buat, para alim ulama kita duk buat. Tiba-tiba apa yang kita buat tadi ni dipersalahkan. Baik. Ni nak beritahu ni. Kita menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai sesuatu yang mendapat pahala disedekahkan kepada orang yang mati ni, ada dua pandangan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar, pandangan yang pertama, bahawa kita baca Al-Quran sedekahkan kepada si mati. Kita buat kenduri tahlil, kenduri arwah tu, pahala sedekah kita, pahala kenduri kita tu disedekahkan kepada si mati. Kita baca Quran, bagi duit kepada orang yang nak tadarus pada bulan Ramadan, pahala tu disedekahkan kepada nama sekian-sekian. Maka apa hukum dia? Pandangan yang pertama kata hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Bahkan pahala tu sampai kepada si mati dengan berdalilkan dengan beberapa perkara. Antaranya adalah sembahyang jenazah. Kita solat jenazah tu, kita solat untuk si mati. Kita baca Fatihah, Fatihah tu adalah untuk si mati. Itu adalah solat jenazah. Maka kalaulah dia dah mati, kita baca sembahyang pun pahala sampai kepada si mati, maka takkanlah baca Quran, baca surah Al-Fatihah, baca Al-Quran, apa-apa sahaja Yasin yang kita baca, sedekahkan kepada si mati, takkanlah tidak sampai, kata para ulama. Pandangan yang kedua, disebutkan oleh Imam Nawawi bahawa pahala tersebut tidak sampai. Pahala tidak sampai kepada si mati. Kira yang kita baca tu pahala dapat ke kita ya. Faham kita di sini bahawa sekarang ni terdapat dua pandangan. Bila ada dua pandangan, Imam Nawawi menegaskan bahawa dia memilih pandangan daripada ulama yang kata hukum ni adalah harus, bahkan pahala sampai kepada si mati. Itu pandangan daripada Imam Nawawi. Kita yang kata pahala sampai tu, boleh tak kita kata orang yang berpandangan kata pahala tak sampai ni salah? Ni hang salah ni. Hang tengok hadis macam mana? Tengok Quran macam mana? Mengaji macam mana sampai pahala tak sampai? Kita kata dekat dia kata tak sampai, dia salah. Maka kita kata kat dia salah, kita yang salah. Boleh faham tak? Sebab dalam konsep fiqh, dalam konsep kita beragama ni, apabila ada dua pandangan dan kedua-duanya adalah hasil daripada ijtihad para ulama, maka hukum ni adalah dua-dua ni betul. Kita yang berpegang kata pahala sampai, betul. Dia yang berpegang kata pahala tak sampai pun betul. Maka kita yang berpegang kata betul, jangan salahkan dia yang kata tak sampai. Dia yang pegang kata tak sampai, jangan salahkan kita yang kata sampai. Kalau kita salahkan dia, dia salahkan kita, maka samalah kita macam orang yang syadid dalam agama. Wahabi tu, yang orang tu tolak mereka, tolak tak mana? Tolak dekat sifat yang melampau. Kira mereka betul, orang lain semua salah. Itu yang salah. Tapi kalau kata kita pun kata macam tu, kita kata, ni sampai juga, hampa yang kata tak sampai ni yang salah. Maka samalah sikap kita dengan
golongan Wahabi yang dicela. Maka tu yang kita faham. Itu yang perlu untuk difaham. Baik, sekarang ada dua pandangan. Pandangan yang kata sampai, pandangan yang kata tak sampai. Kita bertawasul dengan orang yang telah mati. Tawasul kan? Kita pergi ke maqam para awliya, pergi ke maqam para ulama. Bertawasul di